Selamat pagi. Perikatan Nasional disaran agar segera melangkah ke hadapan dengan melantik kepimpinan baharu tanpa terus memujuk Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kekal sebagai pengerusi, kata penganalisis politik UUM Prof. Madya Dr. Malik Ibrahim. Menurut beliau, PN kini memerlukan wajah dan ikon baharu yang mampu menyatukan PAS dan Bersatu serta memimpin gabungan itu menghadapi pilihan raya umum ke-16 yang boleh diadakan pada bila-bila masa. Bagi saya, Tan Sri Muhyiddin tidak perlu dipujuk untuk tarik balik peletakan jawatan dan terus menerajui PN. Majlis tertinggi PN perlu melantik muka baharu yang diterima secara konsensus oleh PAS dan Bersatu, katanya. Dr. Malik menegaskan, ikon baharu itu penting bagi membawa penjenamaan semula PN selain mengukuhkan keyakinan penyokong terhadap kesiapsiagaan gabungan berkenaan menghadapi pertembungan politik nasional akan datang. Dalam masa sama, beliau berpandangan PN tidak boleh menafikan peranan Bersatu, namun juga tidak wajar bergantung sepenuhnya kepada satu parti sahaja. PN tidak lemah tanpa Bersatu, tetapi PN juga tidak boleh berjaya dengan hebat tanpa Bersatu. Sebab itu, penjenamaan dan jajaran baharu dalam PN mesti digerakkan secara proaktif, katanya. Beliau menegaskan, isu kepimpinan PN perlu dinoktahkan segera supaya gabungan itu boleh memberi fokus kepada penyelesaian konflik dalaman, termasuk kes pemecatan dan penggantungan pemimpin sebelum mengatur gerak kerja menghadapi PRU 16. Sekian sahaja. Kepada mereka yang dah subscribe Politico, kami ucap terima kasih. Tapi kepada yang belum, sila subscribe, share dan like politico.my.